Tuan Puan, ni cerita dari seorang kenalan kepada mentor emas saya, iaitu Tuan Muhammad Zulkifli bin Syafi'i, di mana kenalan beliau berasal dari Aceh, dan ni cerita benar yang diceritakan oleh kenalan beliau. Dia lari ke Malaysia meninggalkan Aceh pada tahun 1990-an ketika peperangan berlaku antara Aceh dengan kerajaan Indonesia. Maksudnya kenalan dia ni dulu adalah pelarian lah. Dia ialah salah seorang bekas anggota Tentera Gabungan Aceh Merdeka GAM. Ketika namanya disenarai hitam oleh Tentera Indonesia, dia buat keputusan untuk lari ke Malaysia. Sebelum berangkat ke Malaysia, ibunya membekalkan barang kemas yang beratnya sekitar 20 gram, dan itulah harta yang beliau bawa bersama untuk memulakan hidup di Malaysia. Sampai di Malaysia, dia menggadaikan emas tersebut bagi mendapatkan pinjaman sebagai modal memulakan bisnes. Hasil daripada bisnes itu, kenalan mentor saya itu berjaya menebus kembali emas yang digadainya. Sekarang, bisnesnya sudah berkembang dan bertemu jodoh dengan rakyat Malaysia. Emas yang dibawa lari pada tahun 1990-an dahulu masih ada di tangannya sehingga hari ini.